Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar kamu semua cara untuk mencipta pantun yang kreatif dan inovatif melalui aplikasi Canva. Pertama sekali, murid-murid perlulah melayari laman sesawang Google untuk memasuki aplikasi Canva sekiranya murid-murid tidak memuatnai aplikasi tersebut. Sekiranya murid-murid sudah memasuki aplikasi Canva, murid-murid boleh menekan bahagian presentation yang terdapat pada bahagian atas untuk membuat pantun yang menarik. Seterusnya, kamu boleh menekan butang design yang terdapat pada bahagian kiri bagi memilih pelbagai jenis corak untuk slide pantun kamu seperti mana yang cikgu tunjukkan dalam video ini. Selepas itu, kamu boleh pergi pada bahagian elemen sekiranya kamu ingin menambah corak yang kamu inginkan dengan menekan butang pencarian. Sebagai contoh, cikgu mencari elemen sejarah untuk dimasukkan dalam slide pantun cikgu. Ini merupakan hasil ciptaan Canva pantun cikgu yang telah siap. Terdapat 4 jenis pantun iaitu pantun nasihat, pantun kiasan, pantun teka-teki dan pantun agama. Macam mana murid-murid setelah menonton video ini? Kamu semua mesti sudah tidak sabarkan untuk mencipta pantun sendiri? Baiklah, itu sahaja video pembelajaran kita pada kali ini. Selamat mencuba!